Ruginya. Alhamdulillah order lain masuk. Allahu Akbar lah, dia tarik jauh lagi. Ini lagi jauh tarik aku ni. Aku dekat section 3 ni, dia tarik aku kat Kajang. Korang tengok guys. Jauh gila mat. 7 kilo tu nak ke sana. Aduh hai. Tak best lah order ni. Lepas satu ni. Alamak macam mana kita cancel sekali lagi lah. Allahu Akbar. Cancel kali ketiga. Order lain masuk lagi tak? Alamak, kena pause pula. Subhanallah, 2 minit. Okay guys, order ni selesai. Wah, cantik lah guys. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin. Bertakung pula. So guys, order dah masuk. Damaskus Putrajaya Present 14. So kita on the way ke sana. By the way guys, hari ni hujan. Oh, sejuk hari ni. Jam sekarang 5.27 petang guys. Tapi dia punya suasana cuaca dia ni dah macam pukul 6.30 dah nak maghrib lah. Untuk hari ni guys, hujan ni tadi pukul 3 lebih macam tu hujan tau. Lebat gila tau. So jam sekarang dah 5.30. So that hampir 2 jam hujan lebat. So saya tunggu reda sikit lah kan, baru saya keluar. So 5.30 ni masih hujan lagi. Tapi tidaklah selebat tadi pukul 4 tadi waktu azan asar tadi tu. Ni okey lah sikit compare dengan tadi lah pukul 4. Abang depan ni tak pakai baju hujan bang terror bang Saya pun tak pakai baju hujan bang. Tapi abang langsung tak pakai apa-apa. Dia punya lengan dia semua kosong mat. Dia pakai baju biasa je. Saya kena simbah. Ni apa pasal ni? Kenapa? Oh, air bertanah mat. Oh, jalan dia tak rata. Alright, kita follow belakang lori. Di atas lori ni ada air tu. Kan lori ni kan kotak kan, berbentuk kotak, petak. Atas dia tu ada air mat. Dia berjalan dulu kena siram aku. Remnya lori. Alright guys, kita sampai ke Damaskus Putrajaya. Saya nak parking kat sini lah. Depan tu penuh. Okay guys, so kita dah sampai Damaskus. Saya salin telefon kejap, lepas tu tukar kamera punya mikrofon apa semua kan. 837 kak? Okay, masih. Alright. Okay, 837 kita sudah pick up. Hujan agak lebat sebenarnya. Aku tengok tadi cuaca dalam Google, dia kata dah berhenti sepatutnya, tapi hujan masih lebat lah. Wallahualam. Alright, saya tak takat gambar. Nak takat gambar pun tak nampak apa. Tapi tak apalah, kita snap aje lah apa yang nampak Okay, so order pertama kita hantar ke Jalan Astana Indah. Okay, saya tahu Jalan Istana Indah ni guys, dia dekat dengan Jalan Salaman. Berdekatan dengan Uptown punya sport center lah. Alright, jom. Ui, lebat weh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Alah, sengit-sengit keretanya. Beratur lah betul-betul. Waduh. Ini laju lagi jalan kaki ni bang. Abang, oh abang, abang bawa 5 km per jam. Is okay demi keselamatan abang. Terbaiklah tukang lalu. Terima kasih. Mana maunya guys, 5 km per jam. Kau tengok depan dah merah, berkelip. Sabar. Oh, basah. Mandi hujan. Bagus lah baik. Macam mana dia nak bawa basikal sambil pegang apa nama benalah tu? Payung guys. Hebat lah dia. Okay, so rumah customer ni nombor berapa ni? Oh, nombor 1. Okay. So nombor 1 yang pertama tadi sebelah kanan ni. Alright. Baik, cantik, cun. Assalamualaikum. Guys, jom kita letak kat rumah customer. Assalamualaikum. Saya letak atas kereta ni Okay. Macam mana tak gambar sebab okey, boleh ke? Alright, lecak. Boleh lah ni nampak macam ni. Okey, order ni settle guys. Order pertama sejuk mat. Tahu satu order ni. Order yang kedua kita ambil, alamak, kita ambil McDonald Bandar Baru Bangi lah guys. Lepas tu kita hantar ke Sungai Merap.
area nasi lemak maklong tu. Hantar ke area perumahan sendiri Bolehlah, jomlah. Order ini adalah order Grab Express, tapi saya tak tahu kenapa dia masuk dekat saya. Alright guys, jom kita pergi ambil McDonald Bandar Baru Bangi, order yang kedua. By the way guys, untuk minggu ini, Isnin hingga Khamis, sekali lagi. Hari ni hari Khamis petang. So, bonus mingguan berganda saya tinggal 7 order sahaja. Jadi 2 order dah masuk, tinggal lagi 5 lah. Alhamdulillah kan. So, bila hampir-hampir penuh tu, okey lah, kita pun senang hati lah. So, boleh lah relax kan, order, kita layan order. Ini pula hujan, memang confirm order laju lah. Jangan risau lah, insyaAllah. Okay guys, jom kita pergi ambil order yang kedua. Okay guys, kita sampai McDonald Bandar Baru Bangi. So, saya tak nak parking kat sini. Saya nak parking betul-betul kat depan kat sini. Boleh ke? Tapi kan ada kereta kan, dia nak ni kan, drive thru kan. So, kita parking kat sini lah. Nanti kan basah dah lah paper bag tu. Hello, Assalamualaikum. Express kak, 3701. Terima kasih. Dia macam marah je muka dia. Tak apa lah. Muka dia pandang kita macam dia jeling kita gitu. Okey. Ini order apa? Ini order pick up. Bukan order ni. Aduh akak ni. Asal boleh je bagi kita. Nek, saya punya order 3701 Express. Yang tadi staff awak bagi ni Grab Express 3701. Dia tak ada. Oh, dia tak ada? Ada. Okey. Kalau saya terambil order tu guys, kesian customer. Express dah lah tak boleh minta refund. Setahu saya lah kan. Sebab tu kita kena jadi rider yang alert. Kena tengok lah order-order tu semua apa. Ada kereta kat belakang. Dia nampak saya bercakap. Air dah ada 6 Air dia 6, aiskrim 1. Semua 7. Okey. Yang satu tu awak letak dalam paper bag boleh? Mana yang ni? Yang satu tu. Ni nak tengok gambar Tak ada gambar. Alright. Malu. Suka-suka hati je kan ambil gambar kita. Boleh. Tapi saya rekod dia. Saya lagi teruk sebenarnya. Saya rekod dia ambil gambar saya. Mana yang tak patut guys. Okay, kita ambil air dulu. Kita masukkan air dulu. Lepas tu kita ambil dia punya makanan. Terima kasih. Saya nak fries boleh? Saya nak fries boleh? Fries? Satu. Oh, tak boleh. Tak boleh. Awak ambil je lah, tak boleh? Okey, tak apa. Terima kasih Hello, tak dapat. Kalau anda beli, kita boleh dapat guys. Sebab saya dah saya dah try. Alright. Okay, so order ni kita hantar ke Kampung Sayang Berap. Saya tak tahu dia punya ni apa benda. Rumah dia yang mana satu. Sebab rumah dia rumah lot. Tapi tak apa, kita jalan je. Okay, jom guys, let's go. Rumah lot pada waktu hujan. Nasib baik, Alhamdulillah. Tak berapa nak lebat sangat lah kan. Just nice lah. Kalau lebat, yang memang lebat sampai tak nampak jalan. Lepas tu nak mencari pula rumah lot. Isyang mat. Patut saya lah jalan dulu. Ke dia jalan? Ke aku? Ikut dia lah. Sebab driver dia adalah perempuan. Jadi takkan kita nak melawan guys. Kita ikut dia lah. Ikut dia lah. Janji tak langgar kita, kita tak langgar dia. Alright guys, jom. Kita menuju ke Sungai Berap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke rumah customer. Alright guys, Alhamdulillah kita hampir sampai ke rumah customer. So, saya tak tahu rumah dia mana satu actually. Sikit lagi nak sampai ke dia punya pin location dia. Besar gila si lembu ni. Alhamdulillah order lain masuk. Nak tengok lembu, nak tengok order mana satu ni. Nombor 18. Rumah putih ni ke? Oh bukan ke rumah ni? Mana satu rumah dia. Yang tadi tu kot, yang depan rumah putih tu. Alright, kita sampai ke pin location customer. Saya tak tahu ni rumah dia ke apa ke. So, kita call dulu. Alah, tak boleh call pakai Grab. Kena call nombor. Nak kena keluarkan telefon lah pula. So, disebabkan saya sambung saya punya mikrofon saya dengan telefon. Jadi, kita punya ni akan terpadam sekejap lah Hello, Grab Food. Rumah kak yang berhadapan dengan rumah putih ni ke kak? Putih ni nombor 18 ni. Depan ada MyB, betul?
Ada Myvi Nombor 18, lorong yang belakang sekali. Kalau sebab akak punya pin location dekat area Rumah Putih ni. Kalau daripada Rumah Putih ni kat mana rumah akak Rumah Putih yang mana dia? Ada masuk taman tak? Taman? Taman Mutiara Merak tu. Tak ada pula taman akak punya pin location dekat Rumah Putih ni. Taman mana satu tu? Alamak, salah ke? Ada masuk taman dia, Jalan Imam Osman tu. Okey, taman yang mana satu kak? Apa nama taman akak Taman tu? tu Taman Mutiara Merak belah kanan. Taman Mutiara Merak. Belah kanan tu. Alright, baik. Nombor rumah 18 kak Betul. Alright, baik. Okay guys, so kita welcome back to kita punya mikrofon lah. So, pin location ni dekat sini Macam mana boleh lari tu? Saya tak tahu rumah dia yang mana satu. Dia kata depan rumah ada kereta Myvi. Kalau kata taman, yang ada taman depan ni lah guys. Taman ni lah kan, Taman Mutiara Merak. Okay. Mungkin betul lah kat sini kot. Sebab sini je ada taman. Saya duduk sini so saya tahulah. Jadi dekat sini je ada taman. Okey, betul guys ni ada kereta Myvi. So rumah dia yang ni lah. Assalamualaikum. Betul guys. Okey, rumah ni kita dah sampai rumah customer. Okey, model ni lah paper bag dia. Tak cantik. Boleh ke? Sebab dia pakai paper bag. Jadi paper bag ni aku ambil yang atas ni dulu. Okey. Kalau dia ada plastik senang sikit kan. Okey kak. Akak punya pin location dekat Rumah Putih depan juga, tepi jalan tu. Okey, boleh. Kak ada lagi dua ni, sekejap. Ni kak. Alright, terima kasih. Minta maaf kak basah-basah sikit. Alright. Okey guys, so order ni settle RM86.70. Okey guys, so order ketiga dah masuk tadi. Waktu kita nak ni apa semua kan. Tengah apa, membebel-bebel tadi tu. So order ketiga kita masuk Chicken Royal Bangi dekat Teras Jenang. Let's go, kita pergi ambil Chicken Royal pula. Kedai Chicken Royal tu kalau tak silap saya, dia dengan kedai Wagyu lah. By the way tadi lembu tadi tu besar mat. Aku tak pernah nampak lembu tu depan mata kan. So bila nampak yang besar, sadar gila weh. Gila lah. Oh, korang tengok guys, air sungai tinggi mat. Macam mana nak tunjuk dalam kamera, nampak ke? Kalau ikutkan dekat mana dekat Filipina banjir kan guys. Filipina, Vietnam kalau tak silap saya lah. Diorang punya banjir tu teruk weh. Air laut naik dah macam tsunami kata kan. Memang gila lah. Allah, memang dah musim dia tapi untuk tahun ni nampak macam lebih teruk lah. Alright guys, so kita dah nak sampai dekat kedai Chicken Royal berdekatan dengan kedai bernama Wagyu. Alright, kita dah sampai. Okay, kita masuk dalam. Kedai ni kan, dia punya meja kerusi dia sangatlah banyak tapi customer tak ada. Nombor order 740 set talam kapul. Ni ke? Wah, dah siap, bagus. Apa punya lauk ni? Ada apa dalam ni? Oh, nasi je. Nasi, lepas tu ada fries. Lepas tu ada ayam. Lepas tu ada nugget atas ni. RM45 kalau harga Grab lah. Okey lah weh. Orang dah masakkan. Packaging pun cantik. Okay, so sebiji bateri dah habis. Saya tinggal ada sebiji dah sahaja lagi. Sebab total ada 3 biji kan. So itulah, kalau hujan ni tak berhenti, saya tak dapat nak cas bateri saya. So video setakat itu je lah. Mana yang ada Okay, kita tekan gambar. Saya boleh tekan gambar untuk order ni. Alright, so order ni kita hantar ke section 2. Alright, let's go section 2 Bangi. Hari ni kita Bangi guys. Kita tak masuk Putrajaya lagi ni. Okay, tak apa. Kita layan je order. Alright guys, jom kita menuju ke rumah customer dekat section 2 Bandar Baru Bangi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Korang tahu tak, roundabout ni kan, yang saya nampak lah kan, masalah dia adalah pada traffic light lah. Dia hidupkan traffic light. Traffic light ni dia tak berfungsi dengan baik lah. Satu disebabkan jam nak masuk ke Bangi kan. Nak masuk ke tol Bangi. Sebab highway plus sekarang ni, waktu-waktu macam ni memang jam gila lah. Jadi dia dah sangkut. Nampak tak guys? Kiri kita pergi ke tol Bangi, orang yang nak masuk ke tol Bangi ni dia sangkut. Bila sangkut, dia menyebabkan yang lain ni semua pun sangkut. Abang, kejap. Alright. Wih, tiba-tiba ke kanan pantai kau. Tengok aku dah mencarut. Kau ni. Aduh, tahu dah kereta laju. Kau menyebabkan aku termencarut tau. Lepas tu korang tengok guys. Kalau ada apa lampu isyarat, dia akan jadi sangkut macam ni tau.
Kalau tak ada lampu isyarat pun sangkut jalan bang. Tak bang tak. Okey. Tak tahulah abang ke kakak kan. Saya tak tahu lah. Dia memang padat lah. Dia patut buat flyover lah, senang cerita kan. Daripada ni, Bangi Gateway ni, kau patut buat flyover lah. Siapa yang nak pergi ke Tol Bangi lah, terus terbangkan dia kan. Tapi tu lah, tak tahulah. Benda ni dah lama dah. Tapi macam sama je, tak ada perubahan. Dah lah guys, biar lantak lah dia JKR punya urusan. Okay guys, jom kita pergi hantar ke rumah customer. Okay guys, kita sampai kat taman dia. Alhamdulillah, order masuk lagi. Masya Allah. Bila hujan je order masuk. Oi, non-stop mat. Tapi sayangnya dia masuk satu-satu. Bila nak penuhnya? Kalau dia masuk double, triple, saya dah settle lah bonus mingguan saya. Ni jam sekarang dah 6.33. Nampak tak dekat kamera? Saya rasa nampak kot. Okey, nombor rumah customer. Yang ni mat. Apa? Okey. Assalamualaikum. Okey bang. Muat ke? Okey baik. Terima kasih. Yep. Okey, order ni settle. Set dalam kapal Laila. Nama dia fancy mat. Okey, so next order kita ambil order Jibril dekat Bangi. Lepas tu kita hantar ke UKM, College Pendek Terzakbar, Blok E. Besar gila mat. Lepas tu nombor plate dia semua. Nombor plate kereta dia 111. Tak apalah Kil, itu bukan standard kau Kil. Standard kau kita ambil nombor plate adalah nombor plate yang tengah running Kil. Kita tak boleh ambil nombor plate nak beli-beli ni tak mampu lah guys. Woi, masuk double order. Keteng bunyinya. Alhamdulillah. Satu masuk Jibril, satu lagi masuk order Pizza Hut. Macam mana nak bawa Pizza Hut ni? Okey. Kalau dia masuk Pizza Hut, kita kena tengok Pizza Hut tu saiz apa. Kalau dia saiz large, saya tak nak bawa sebab dia akan menyusahkan saya nanti. Kalau dia pizza yang sederhana ataupun yang biasa, kita boleh ambil lah. Sebab dia hantar dekat College Pendek Terzakbar juga. Double order hantar tempat yang sama. Okey. Kita boleh ambil order ni sebab dia punya pizza adalah pizza yang biasa lah. Pizza biasa dia boleh bawa. Okey guys, kita sampai kedai Jibril. Abang mesti tak tahu macam mana nak masuk. Ataupun order dia belum siap lah. Antara dua je. Kedai Jibril ni pintu dia tak berapa nak nampak sangat. 909. 909. Duk-dak bang. Duk-dak bang. Check lah. Okay, terima kasih. Alright. Okay guys, so kita dah ambil order Jibril. Now kita nak pergi ambil order dekat Pizza Hut. Tak silap saya Pizza Hut kat belakang ni kan. Alright, kita sampai Pizza Hut. Tu nampak macam dah siap dia tu. Banyak dia dah siap kan. Mula kita tengok dah siap ke belum. 007. Okey, dah siap. Terima kasih. Okey, kita tekan pick up order ni. Pizza Hut ni order cash lah. Tak apalah. Layan je lah. Tapi aku lupa top up duit kan. So tak, nantilah kita top up. Aku pun dah jam lah. Pelik lah. Okey guys, jom guys. Bahaya lah ambil order Jibril. Jibril tu dah nama malaikat. Lepas tu betul-betul malaikat mat keluar. Malaikat yang biasa nak malaikat lah, dia bidadari guys. Itu words yang sebenar. Bidadari mat. Nama kedai tu dah Jibril. Lepas tu yang tadi yang buka pintu tu bidadari. Macam mana tu? Tak dudap kau? Aku tak tahulah abang Grab yang satu lagi tu dudap juga ke ataupun tak je kan. Wallahualam. Okey, so abang tadi tu mungkin dia dah kahwin lah. Tak apa lah. Abang dah kahwin jangan kata-katal bang. Saya belum kahwin. Belum kahwin tak apa kan. Boleh macam tu Astaghfirullahaladzim. Okey guys, jom kita hantar dua-dua order ni, kita hantar ke College Pendek Terzakbar. Satu saya tak tahu hantar blok mana, satu lagi tu hantar blok E lah. Alright, jom let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Mat, kenapa UKM sunyi Mat? Baru pukul 6.40, 6.45 sunyi weh. Baru nampak bas, ada kereta. Kalau malam-malam ni orang masuk UKM selepas pukul 10 lah guys. Dia dah start sejuk kan. Ini pula macam sekarang ni hujan lagi lah. Memang sejuk je kan. Weh, sejuk gila doh. Dekat sini. Kau nampak tak berkabus? Aduh, macam pergi Cameron doh hujan.
Dia punya sejuk dia. Ya Allah. Sama lah macam kat Cameron hari tu. Aku sampai demam-demam pergi Cameron. Gila sejuk Cameron. Ini hampir nak dapat lah dia punya level kesejukan dia tu. Sejuk mat, sumpah sejuk. Okay guys, kita sampai ke College Pendeta Zaqbah. So customer ni saya tak tahu dia tunggu dekat blok mana apa semua kan. Jadi kita mungkin akan call dia. Okay, kita berhenti dekat blok. Tapi ni blok perempuan. Tak apalah, kita berhenti sekejap kat sini untuk call customer. Nak tanya dia blok berapa. Sebab nama dia Tan. Kenapa nama dia Tan? Kalau nama Tan mungkin Chinese. Lepas tu dia perempuan lah. Kot. Wallahualam. Mat, jangan tak angkat Mat. Oh, dia ada send message guys. Baru send message. Saya dekat Sloppy je. Sloppy? Apa maksud Sloppy? S-L-O-P-E. Okay, dia kata rumah. Ada rumah pengetua. Dia tunggu dekat sana. Blok A tapi dia hujung sana lah kan. Okay, blok A ni hujung. So, dekat sini kot. Masuk kanan. Ni rumah pengetua. Manalah aku tahu. Rumah siapa kan. Oh, okay. Dia dah keluar tu, nampak tak? So, harga makanan dia RM22. Atas nama Tan lah. Okay. Oh, ni rumah pengetua lah? Okay. RM22. Tak apalah, 5 sen tak apa. Okay, thank you. Alright guys, so order ni settle. Alhamdulillah. Next, kita hantar ke blok E. Alhamdulillah, order masuk lagi. Syukur. Jom guys, kita pergi ke blok E. Saya cakap dengan customer ni yang saya dah sampai, tapi sebenarnya belum sampai pun. Tapi saya nak suruh dia tunggu dekat bawah sekarang. Kita malas nak tunggu dia sebenarnya Dia lah tunggu kita. Okay, ni so blok C, D, blok E. Di manakah blok E? Okay, blok E. Alright, kita sampai blok E. So, dia tunggu dekat mana? Oh, dia Jibril Wan Nadira? Bukan? Salah orang. Okay, tak apa. Ingatkan dia. Bukan lah. Wan Nadira Okay, terima kasih. Alright, so order ni settle. Next order kita ambil Kenangan Coffee Bangi Gateway. Lepas tu kita hantar ke Pangsa Puri Anggun. Okay guys, so 4 order dah selesai. Masuk order yang kelima, Kenangan Coffee Bangi Gateway. So jam sekarang 6.56. Kejap lagi azan maghrib kan. So itulah, saya rasa kita hantar order ni dulu. Lepas tu kita solat maghrib terus lah. Sebab sekarang pun basah-basah lagi kan. Kita bagi kering sikit lagi. Lepas tu kita pergi solat lah. Senang sikit nak salin baju apa semua. Alright guys, kita sampai ke Bangi Gateway. So kita nak masuk dalam ni. And then kita pergi ke Kenangan Coffee. Parking motor dekat sini. Alright, kita sampai Kenangan Coffee. Nombor order 845 Siap bang Terima kasih. Okay, so order kita dah siap. Tengok gambar. Cek. Alright, kita sampai motor. So okay, untuk order ni kita hantar ke Pangsa Puri Anggun, blok A. Ni apa ni? Customer ada tinggalkan note. Assalamualaikum Tuan Grab. Mohon jasa baik letak dalam pagar rumah ya. Saya tengah kena gout attack. Aku loading mat. Kau kena gout. Lepas tu kau order apa ni? Kau order apa air ni? Kau serius lah? Kau order pistachio milk. Saiz besar. Aduh, bohong je kerja. Kalau betul kena gout, yang kau pergi order ni buat apa? Orang patut kena gout tu kena dah jaga makan. Ini bantai pistachio, air pistachio kot. Kalau nak suruh saya hantar atas, cakap je hantar atas. Tak perlu not kena gout lah. Apalah. Ada macam-macam lah. Hari tu aku kena apa saya kan nak jaga anak. Jaga anak tu dah biasa kan. Anak kecil nak kena jaga anak. Itu dah biasa, alasan yang biasa. Dia ada alasan yang rare ni, susah nak jumpa. Yang ini dia kata dia kena gout. Astagfirullahalazim. Kalau betul kena gout, tak apalah, kita doakanlah dia semoga dia permudahkan urusan, dia berikan kesihatan kan. Tapi tak perlu pun tulis dalam note kena gout attack lah apalah. Tak apa. Okey, jom kita pergi ke Pangsa Puri Anggun section 4 guys. Mungkin section 4, mungkin section 3. Dia tengah-tengah lah. Okey, jom let's go.
Guys, tolonglah kalau order apa-apa, korang tak payahlah nak note letak dekat note tu kena gaut lah, kena itulah, kena inilah. Korang tulis je nombor rumah, insya-Allah. Nah, kalau dapat order tu dekat rider yang baik dia akan hantar sampai ke atas lah. Biasa kita memang akan hantar sampai ke atas lah. Jarang nak tinggal kat bawah. Cuma ada yang segelintir yang tak nak hantar sampai atas tu, itu Wallahualam lah, saya tak tahulah. Tapi biasanya memang kita akan hantar sampai atas. Jangan risau, tak perlu bagi alasan yang bukan-bukan. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke rumah customer. Alright guys, kita sampai ke Pangsapuri Anggun. So kita nak pergi blok A, rumah dia nombor okey. Alhamdulillah, order masuk lagi. Alright guys, kita sampai blok A. Abang security tu kata parking dekat parking motor, parking sini je lah. Alright. Wih, liciknya jalan dia. Oh, masuk order lain. Alhamdulillah lah, tak boleh tekan lah. By the way guys, hari tu yang saya accident hari tu, beberapa minggu lepas, dia menyebabkan handphone ni pecah lah. Bila dia dah pecah macam ni lah, tekan tak kena. Boleh pula. Okay. Order seterusnya baik. Kita ambil Pizza Hut tadi, kedai tadi. Lepas tu kita hantar dekat Sungai Merap sikit lagi ke? Oh bukan, kita hantar betul-betul dekat Sungai Merap guys. Mantap. Okay. Tak apa, jom kita delivery order ni dulu. So rumah dia nombor okay. Customer ni lah yang kena gaut guys. So kita kena dia patut kirim dekat saya, bang, belikan ubat gaut bang, boleh ke? Tapi biasa kalau kena gaut guys, pergi klinik, inject je lah kan. Dia akan, insyaAllah lah, dia akan reda, gaut tu akan hilang. Okay, kita sampai rumah dia. Okay, kita takut gambar. Cek. Alright. Okay guys, order yang ke-5. Betul? Order ni settle. Okay, dapat RM7.90. Alhamdulillah. Alamak guys, order Pizza Hut ni dia order saiz large lah. Kalau saiz large, saya tak boleh nak bawa sebab beg saya kecil kan. Tapi dia hantar ke Sungai Merap doh. Baik weh, dia hantar Sungai Merap dah. Tapi, alamak macam mana sayangnya. Macam mana saya nak bawa Weh, aku tak tutup motor. Terlupa. Kalau order large, macam mana saya nak bawa Kalau saya letak atas macam ni je boleh ke? Lepas tu kita ikat pada tali. Saya ada tali kan, tali getah tu. Boleh kot? Okay guys, jom guys, let's go. Kita pergi ambil order Pizza Hut. Saya tak sure adakah boleh bawa ataupun tidak. Kita tengok nanti. Kalau rasa macam boleh bawa, kita bawa lah. Kalau tak boleh bawa, saya cancel lah order ni. Kekurangan pakai bag ni, dia tak boleh bawa pizza large lah. Kalau pizza saiz biasa tu, saiz regular ataupun saiz kecil, saiz kecil confirm lah boleh bawa kan. Tapi kalau saiz large dia tak boleh bawa lah. Kotak dia besar sangat lah. Takkan saya nak lipat dua pula pizza tu kan. Pizza tu bulat, kita lipat dua. Mengamuk customer. Guys, saya rasa saya kena cancel order ni sebab saya tak nak ambil risiko lah makanan orang kan. So, ruginya. Tak apalah, saya cancel lah guys. Alhamdulillah, order lain masuk. Ya Allah, bagusnya, terbaik kau. Tapi hantar Semenyih lah pula, jauhnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita berhenti sekejap. Aduh, hai, hantar Semenyih. Hantar Semenyih berapa ringgit kalau berbaloi kita jalan. Tak berbaloi guys, ini Semenyih. Kita hantar ke Hill Park. Betul tak? Oh bukan, kita hantar ke Hillview. Betul lah tu, Hill Park depan dia, Hillview belakang. Hillview ni jauh gila mat. So lepas tu dekat sana dia tak ada kedai. Jadi saya cancel sekali lagi. Allahu Akbar. Ruginya. Alhamdulillah, order lain masuk. Allahu Akbar lah, dia tarik jauh lagi. Ini lagi jauh tarik aku ni. Aku dekat section 3 ni, dia tarik aku kat Kajang. Korang tengok guys, jauh gila mat. 7 kilo tu nak ke sana. Aduh hai, tak best lah order ni. Lepas satu ni, alamak macam mana kita cancel sekali lagi lah. Allahu Akbar, cancel kali ketiga. Order lain masuk lagi tak? Alamak, kena pause pula. Subhanallah, 2 minit. Alamak, I kena pause lah. Saya tak boleh nak dapat job lagi sebab kita pause 3 kali berturut-turut. Tak boleh pause doh. Tak boleh pause. Tak boleh nak go online. Okey, 1 minit lagi guys. Kalau saya cancel sekali lagi, nanti saya kena stop 5 minit.
Aku nak solat ni. Aduh, hai yang bukan-bukan je lah. Okay guys, ada 40 saat lagi, 40 saat lagi. Kita try online, kalau masuk order lagi kita jalan lah. Nak tak nak kita kena jalan juga. Kalau saya cancel sekali lagi, nanti CR saya terlalu tinggi. Saya tak dapat nak rendahkan dia lah. Nanti saya kena cedok sampai pukul 12 malam gang. Nak turunkan CR punya pasal. So saya tak nak ambil risiko tu lah. CR tu adalah cancellation rate guys. Handphone ni tak ditekan tu. Kambing lah. Okay, 5 saat, 5 saat lagi, 5 saat. Okay, kita boleh tekan on. Mantap. Apa pun order yang masuk, kita kena jalan. Tak boleh cancel lagi guys. Oh, tak masuk pula. Tadi macam padu now ni masuk tak berhenti. Agaknya 3 order tadi tu adalah order yang orang tak nak. So, dia sebab itulah dia masuk kat kita kan 3 kali straight. Alhamdulillah, masuk lagi order. Wow, okay. Order ni kita kena jalan guys. Order ni kita pick up dekat session 3 guys. Okay, mantap, terbaik. Let's go. Kita ambil apa nama kedai dia tadi. Tapi guys, sebelum kita pergi ambil order, saya ingat saya nak pergi solat dulu. Memang kena pergi solat dulu. Lepas tu baru kita layan order guys. Okay, jom kita pergi solat dulu. Dekat session 3 ni ada masjid, ada surau. So kita solat dekat situ dulu. And then kita layan lah order. Order ni masuk double guys, masuk 2 order. Alright guys, kita sampai dekat surau ni. So that kita akan solat dululah dekat surau ni. Apa nama surau ni? Surau Al-Firdaus kalau tak silap saya kan. Betul tak? Nama surau ni adalah Surau Ar-Rawdah. Bukan Firdaus, salah. Okay, so kita akan parking sini. Kita solat dulu. Solat maghrib guys. Jam sekarang 7.27. Kita solat dulu dah. Okay, jumpa korang kejap lagi. Alright guys, selesai solat maghrib dekat Surau Ar-Rawdah. Alright guys, jom kita ambil first order kita. Dekat apa nama dia? Di Balkis Thai Tom Yum. Okay, jom, let's go. Alright, siap 818. Okay, terima kasih. Okay, 818. Kita tekan pick up. Alright guys, so order pertama kita dah pick up order. Next order yang kedua, kita ambil order dekat Mas Cafe Session 3 lah. Dekat dengan Jibril tadi. Alright, jom kita ambil order yang kedua pula. Order ni satu dah bayar dan satu lagi adalah order cash. Tapi disebabkan tadi kita dah lenjan 3 kali cancel, sampai kena pause ID aku. Tak pernah aku rasa kena pause. Sepanjang 4 tahun saya buat Grab, ini adalah momen yang paling tak boleh ya. Momen ni pula terrekod dalam kamera. Jadi itulah kan. Saya rasa ini adalah kali ketiga ataupun kali keempat lah. Boleh lah kali ketiga ataupun kali keempat saya punya ID sampai kena pause disebabkan cancel. Okey, tak apa. Jom kita pergi ambil order yang kedua, Mas Cafe Section 3. Alright guys, kita sampai kedai Mas Cafe. Okey, kita parking sini. Nombor order 761. Bang, 761. 761. Okey, baik. Terima kasih. Okey, order ni pun siap. Kita tengah pick up juga. Okey guys, so order pertama kita hantar ke Tiara Imperial Residence dekat GMI. Dia berdekatan dengan GMI. Lepas tu kita hantar Vista Mas lah dekat Sungai Tangkas. Jom kita hantar ke Tiara Imperial berdekatan dengan GMI. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke rumah customer. Okay guys, alhamdulillah selamat sampai ke Tiara Residence. So customer ni blok berapa Okay, rumah ada blok A. Tapi bloknya kita tak boleh naik. Rasanya kita kena tunggu dekat bawah. Saya on the way turun. Alright, boleh. Customer ni order 818. Order ada tom yum tadi rasanya. So dia ni adalah order cash. Total RM35 guys. Okay. Misalnya nak RM35 kak? Okay. Okay, sama-sama. Alright. Okay, order ni settle. Alright guys, so order pertama kita selesai hantar. Order yang kedua kita hantar ke Jalan Vista Emas. Okay guys, jom guys, let's go. Saya rasa saya punya bonus mingguan berganda saya dah selesai. Jadi, disebabkan oleh itu, saya rasa ini adalah order yang terakhir untuk video kali ini. Kan? Sebab target saya nak selesaikan bonus mingguan sahaja. Alright guys, jom guys, kita pergi ke rumah customer yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Alright guys, alhamdulillah kita selamat sampai. Betul tak? Okey, betul. Assalamualaikum. Abang Syafiq bang Okey bang, terima kasih bang. Alright.
Alright guys, so order ni settle. Alhamdulillah, kita dapat RM13.90 untuk 2 order ni. Alright guys, so kita punya bonus mingguan berganda Alhamdulillah sekarang 71/70 dah selesai lah. Syukur sangat-sangat. Okay guys, so tadi itu adalah order yang terakhir. Sekarang jam 7.59, pukul 8 lah Saya akan lajak lagi untuk cedok. Cuma video kita setakat ini sahaja. Tapi tak mengapa, kita akan jumpa lagi pada minggu harapan guys. Okay, terima kasih kerana menonton video Hakim Syahrudin. Kepada viewer-viewer baru yang baru sahaja menonton video Hakim Syahrudin, kalau korang belum subscribe, tekan dulu butang subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan like, share. Lepas tu korang juga boleh lah tekanlah komen tu. Komen lah apa-apa. Komen-komen yang membangun guys. InsyaAllah untuk penambahbaikan video-video akan datang. Alright guys, itu sahaja daripada saya. Jumpa korang minggu hadapan guys. Assalamualaikum.